Kalau korang nampak motor ni dekat traffic light, jangan pandang lama-lama. Silap ada bulan, dia hilang dulu sebelum lampu hijau. Ini adalah KTM Duke 50. Ini kalau torque ni, memang padu mat torque dia. Once kau dah pakai KTM Duke ni, kau dah tak boleh pakai motor-motor lain dah. Sebab kau punya rasa torque tu lain macam. Dengan design dia yang garang, yang tajam, makcik tepi jalan pun boleh tahu ni bukan motor kebelikan ni. Lampu dia ni, malam-malam kalau lalu kat belakang kereta, abang-abang Myvi terus bagi signal kiri mat. Bagi laluan ke motor Duke ni. Okay, enjin dia 249cc, single cylinder. Power dia dalam 30 horsepower. Bunyi dia macam motor kecil lah, tapi dia punya attitude untuk superbike ni memang padu. Sebab dia punya market seller untuk KTM ni adalah tu punya torque. Yang best pasal Duke ni, handling dia memang sedap. Masuk corner rasa ringan. Macam motor ni macam fikiran kau dulu sebelum kau baring. Position riding dia pun ngam. Tak terlalu tunduk, tak terlalu tegak. Memang mesra ASEAN punya. Boleh buat high run, boleh buat pergi weekend ride, boleh juga buat outcome menyesal. Tapi satu benda lah aku kena ready. Kena bawa KTM ni, member confirm tanya, bro, motor ni asyik masuk bengkel je. Tapi honestly, KTM Duke 250 ni memang shock. Kalau suka motor ringan, pick up sedap dengan rupa yang ganas, ini memang terbaik. Inilah motor dia. Dia bukan motor yang paling murah, tapi bila makin dekat mamak, memang orang akan tengok 2-3 kali lah motor ni. Sebab memang cantik pun. So korang macam mana? Korang team naked ke korang team sport bike?